Hai, saya Cici, seorang selebriti before this dan dah jadi si rumah selama 11 tahun. 5 tahun ni saya dah join jadi usahawan Aina. Saya memang jadi full time housewife. Memang life and routine saya tu dekat rumah dan jaga anak. Masa tu memang Cici susah, Cici tak ada saving. For the first time Cici tahu Aina daripada posting Hafiz bawa korang satu tim naik flight pergi umrah. Cici background memang tak tahu langsung pasal bisnes. Lagi-lagi pasal berniaga daripada rumah, pasal agent stokis. So, ada bisnes bukan untuk diri Cici tapi untuk anak. Masa tu anak nak start sekolah. Tadika pula memang mahal. Lepas tu diorang ada nak join kelas music lah, kelas itu, kelas ini. So Cici rasa macam, kenapa kena limitedkan benda tu? Bukan anak-anak je dapat extra, tapi Cici dapat kumpul 100% dapat hadiahkan package umrah untuk husband. Target Cici is Cici nak bantu lebih ramai isteri rumah untuk ada income, untuk ada confident, untuk berani buat something yang tak biasa buat. Untuk semua isteri rumah ada niat nak bantu family, nak bantu keluarga, nak bantu suami untuk keluar daripada kesulitan hidup ni, Cici advice buat je. Lagi dengan Aina, dia memang tak susah, semua disediakan, kita tinggal ikut je. At the same time, insyaAllah kita boleh grow up balik, kita boleh dapat confident balik. Di belakang saya ini ada kereta yang saya nak hantar kepada seseorang. Siapa dia? Maksud nama dia dalam Islam adalah yang memberi. Saya tak boleh kalau cerita pasal mak ni. Lihatlah apa yang diberi. Wahibah Nordin Muhammad mula membina kerjaya sebagai usahawan Aina pada tahun 2018. Titik kejatuhan dalam dunia ejen stokis sebelum ini membuatkan beliau tidak pernah mengalah untuk berada di tahap sekarang berjaya bersama Aina. Mak kata mak tu dah buruk dah mak, dah rosak. 24 purnama bulan pertama yang kemas, lahirnya seorang cahaya bernama fikiran emas. Sempurna tiap sifat, 1001 nikmat Tuhan, keluhan biar simpan, tadi sudah tentukan. Apa yang ada dekat dia semua bagi mak. Ya? Dia belum rasa lagi dia dah bagi mak dulu. Tengok mak belum cukup duit, mesti dia bagi duit. Dia kerja baru dapat gaji misalnya 700, 400 dah bagi mak. Dia apa ada semuanya bagi mak. Kais pagi kais sampai lupa bila petang. Baik tapis manis tanah anaknya bimbang. Sedih, letih, tak pernah pun terlihat bercucuran jua air bila mata teringan. Tong lihat tangis, mama kala lopong. Gosok air mata, berjalan tepi lorong. Tiada apa yang ku mau selain senyummu ke tenung. Wahai ratu, maaf jika kafanku dulu yang sarung. Benar, ku tak bermakna malam tu. Bila Kak Wawa naik ke atas pentas, Kak Wawa terbayang Star Warrior. Senyum, tangis, payah mereka dan impian mereka yang Kak Wawa nak perjuangkan. Masih ingat cerita ni? Kak Wawa rasa puas bila dapat dengar laungan bangkit beramai-ramai sambut laungan Star Warrior Kak Wawa. Jangan berhenti, semangat ni dekat sini. Star Warrior, bangkit! Di depan saya ni, di dalam dewan ni, ini adalah semua orang-orang susah yang rajin bekerja. Hakikat kepada susah adalah kerja. Jadi, bagi peluang untuk diri awak. Star Warrior pasti boleh bangkit. Star Warrior, bangkit! How did I go from this to this? Selepas 7 tahun bersama Aina. Ada benda awak nak cerita hari ni. Tengok sampai habis tau. Mungkin pada orang lain, tahun ni adalah fasa menerima kejayaan. Tapi pada Wawa, sebenarnya banyak pembelajaran yang tak sia-sia. Tugas utama Wawa sebagai usahawan Aina adalah untuk mengangkat air muka dan bantu mereka untuk dapatkan kulit yang sihat kembali. Itu tugas utama Wawa as usahawan Aina. Ada satu tugas lagi. Dari 2018 sampailah sekarang, Wawa buat Aina ni bukan sorang-sorang. Ada business partner bersama Wawa. Walau apa pun yang terjadi, perjalanan tetap harus diteruskan. Kenapa? Sebab Wawa ada mereka. Kenalkan, Aiwa. Aiwa sebenarnya stand for Aina Wawa Team. Kami dah transform. Nama baru kami melambangkan siapa kami sekarang. Tak percaya? Tengok sampai habis. Ni memang best part yang awak patut tengok. See
Setiap orang punya transformation tu berbeza. Tugas kami sebagai usahawan pun untuk transform awak dapat kulit yang sihat. Mestilah kami kena transform dulu. Happy tak tengok transformation semua ni? Betul kan? Perubahan perlukan effort. Tapi secara simboliknya, bukan nama je berubah. Semangat kami, appearance kami, keyakinan kami, semua berubah ke arah yang semakin baik. Yang penting perubahan ni sebenarnya nak bantu awak untuk dapatkan skin yang lebih sihat. Paling penting, kami dari Aiwa Team ready nak bantu awak untuk dapatkan kulit yang sihat. Macam mana nak habiskan video ni? Macam ni, sebabkan Wawa suka sangat transformation setiap seorang daripada Aiwa ni, Wawa nak offer. Ada yang nak join bersama kami tak? Aiwa, tunggu!